Siapa yang memiliki simpanan RM100,000 pada tahun 2021 di ASB, jika simpanan anda tidak bocor, hari ini simpanan anda adalah sekitar RM121,500 dengan kadar dividen secara purata 5% setahun. Siapa yang menukarkan simpanan RM100,000 pada tahun 2021 ke dalam bentuk emas, dengan harga emas RM243 per gram, anda akan dapat sekitar 412 gram emas. Hari ini, emas 412 gram berharga sekitar RM240,000. Kedua, kaedah simpanan emas dan ASB adalah sama baik. Tetapi di sini anda boleh lihat simpanan dalam bentuk emas memberikan keuntungan hampir RM100,000 lebih dari simpanan dalam ASB dalam masa 5 tahun. Ini menunjukkan simpanan untuk jangka masa yang panjang lebih baik dalam bentuk emas untuk anda maksimumkan keuntungan berbanding dekat ASB. Simpanan dalam bentuk wang juga penting untuk anda ada. Jadi pastikan anda simpan dekat ASB sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan untuk kegunaan kecemasan dan simpanan untuk belanja hangus seperti maintenance dan insurans kereta, yuran sekolah anak dan simpanan untuk kegunaan perayaan seperti hari raya. So, bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama di Public Gold, anda berujuk pergi video saya, step daftar ke Public Gold atau klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guide sebaiknya.